terbuka. Di sana para hadirin ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadukum ilayya wa ab'adukum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafahhiqun atau kama qala Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang aku paling benci, kata Nabi, sesungguhnya kata Nabi orang yang aku paling benci, dan dia ni, orang ni kata Nabi, jauh dengan aku pada hari kiamat. Pada suatu hari nanti, hari kiamat, kata Nabi, orang ni bukan sekadar aku benci di dunia, bahkan di hari kiamat dia jauh kedudukan dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana para sahabat dengar, muslimin yang dirahmati oleh Allah, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang kamu maksudkan orang yang mana kamu benci dan jauh dengan kamu pada hari kiamat? Ni Nabi sebut secara jelas para hadirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku benci dan hari kiamat jauh dengan aku, kata Nabi, iaitu golongan yang kita kata orang yang hidup atas dunia ni, orang yang ada sifat as-sarsarun, kata Nabi. Apa maksud as-sarsarun ni tuan-tuan? Orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut golongan yang mana apabila bercakap, dia bercakap dengan keadaan sembang kencang. Ni banyak berlaku. Golongan ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sarsarun ni orang yang suka bercakap, dan bila mana dia bercakap, mulut dia tadi dia akan sembang kencang dan berjela-jela. Orang yang jenis suka bercakap, tak berhenti, cakap je kerja dia. Dan dia juga sifat dia ni as-sarsaru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mana bukan sekadar bercakap benda-benda yang berjela-jela, tetapi dia juga dalam keadaan suka bercakap benda yang tak ada faedah. Pada bahasa kita kata hari ni, sembang kosong, sembang je kerja dia. Ni musim ziarah ni ramai orang jenis begini. Bagaimana dia bersembang dalam tak ada faedah? Mereka ni biasa suka, kata Nabi, sifat as-sarsaru ni jauh dengan aku pada hari kiamat. Dia tidak beri ruang pada orang lain cakap, dan dia suka mencelah kalau orang lain cakap. Manakala kita bercakap, dia suka mencelah. Yang ni tak ada ruang orang nak bercakap, dia je bercakap. Hak ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat dia tidak akan bersama dengan aku, wal iyazubillah. Pasal apa dia perhatikan? Sifat Nabi bila mana sahabat cakap, Nabi dengar. Sifat Nabi bila mana sahabat cakap, Nabi fokus. Hatta walaupun orang tu orang yang mana pada kedudukan, pada pandangan sahabat lain dia tak ada nilai, tapi bagi Nabi dia menilai semua. Di kalangan sahabat tu ada kemuliaan semua. Wa imma dia ni kategori seorang yang badui sekalipun, bagi Nabi memandang mulia. Setengah orang Arab ni, kalau badui Arab kampung ni, dia pandang sebelah mata. Orang tak ada kedudukan pangkat ni, ibarat kita kata hari ni tak tengok langsung lah. Tapi zaman Nabi, sifat Nabi SAW, orang yang lemah, orang yang dilihat hina, pada Nabi dilihat pada mulia. Sebab sifat Nabi dia berbeza dengan sifat orang biasa. Orang biasa berebut jawatan, orang yang dekat dengan Nabi pakat tak nak berebut jawatan. Orang biasa boleh kaya lupa daratan. Orang zaman Nabi boleh kaya banyak infak bantu agama Allah. Orang zaman Nabi kaya bantu orang miskin. Orang hari ni kaya kadang-kadang nak bantu boleh, tunggu saat-saat tertentu. Bila biasa Ramadan, baru nampak program nak bantu orang. Sebelah bulan lain tu kadang-kadang jauh dengan bantuan. Itu sifat manusia di akhir zaman, dia buat amal pilih bulan. Sedangkan Nabi ajar ni amal soleh ni dia tak ikut bulan, cuma Ramadan tu pertingkatkan amalan, bulan lain terus. Maka kata Nabi, perangai macam ni di hari kiamat, yang mana dia tidak bersama dengan aku, dan aku benci orang yang suka bercakap benda sembah kosong.
Kita tak boleh guna bahasa pada kita kata hari ni, sembah kosong je, tak boleh. Faham gitu tak? Takutnya kita nak jawab di hadapan Allah walaupun kosong pada percakapan, pada catatan dia tak kosong, tuan. Kita ada malaikat kiramun katibi. Waktu dalam sesi ziarah raya ni, open house, dia adab dia lebih tinggi. Dia sunnah ni tuan-tuan, bila mana berilmu maka sunnah ni nampak comel. Sunnah nampak elok bila berilmu. Tapi bila mana tak ada ilmu, nak buat sunnah dia jadi punah, nampak rosak. Ustaz ambil contoh mudah lah. Bolehlah kita sebar pasal muslimat tak ada ni. Ada muslimat dia tak apa nak setuju mana. Tuan-tuan nak poligami, tuan-tuan nak kahwin lebih pada dua, lebih pada seorang. Tuan-tuan kan ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita berkahwin lebih pada seorang, punah nampak. Pasal apa punah? Duk lebih bini muda. Hak tua, hak lama, nafkah tak ambil tahu pun duk lebih hak nafsu. Nampak tak? Atas alasan pasal apa kahwin 2, 3, 4 nak hidupkan sunnah. Tapi dalam bab nafkah ikut tak cara Nabi. Dalam bab memberi keadilan pada isteri ikut tak pada Nabi, cara Nabi. Pada kasih sayang ikut tak cara Nabi. Kalau kita faham cara Islam adil ni, memberi kepada sesuatu pada hak dia. Kalau isteri pertama anak 10 orang, tuan-tuan tak boleh bagi rumah apartmen pada dia. Tuan-tuan kena bagi banglo paling kurang bilik 5 bilik. Sebab dia anak 10 orang. Tuan-tuan tak boleh bagi kereta Myvi, tuan-tuan kena bagi Toyota Velfire anak 10 orang. Tapi hari ni terbalik, bini tua bagi Myvi, bini muda bagi Toyota Velfire. Walau tak ada anak lagi, bagi rumah apa dia, banglo sebiji. Belanja bini tua anak seorang, anak 10 orang, paling kurang 5,000 sebulan tau. Atas seorang 1,000 anak belanja. Kalau kita kira hitung balik, mampu tak nak bagi nafkah? Kalau bini tak bekerja lah, dengan bayar rumah, dengan bayar tu, bayar ni. Tapi berlaku hari ni, bini tua peruntukan sikit, bini muda peruntukan banyak. Tengok di mana keadilan? Tuan-tuan tak boleh nak bagi sama, hak ni RM10, hak ni RM10, tak boleh. Itu tak adil. Kerana komitmen hak pertama terlebih berbanding kedua, faham tak? Tapi tak setuju kadang-kadang tu. Tak fair lah, dia RM10, kami RM15. Mana fair? Sama-sama lah, dia keperluan dia. Ilmu terpenting perhadiri. Hak tu dalam bab ziarah ni, jangan ada sifat hak Nabi sebut arsar sarun, orang yang suka sembah banyak. Ni pertama kata Nabi, aku benci orang yang suka sembah kosong. Kedua kata Nabi SAW, orang yang jauh dan tidak bersama dengan aku pada hari kiamat, kata Nabi, wal mutasyaddiqun. Apa maksud kata Nabi? Iaitu golongan yang suka bercakap dengan gaya merendah dan meremeh orang lain. Cara dia bercakap tu, dia nak merendahkan ataupun nak meremehkan khabat dia. Ni pun ada. Cara dia bercakap tu macam dia je lebih pada orang. Orang cakap macam tu dia kata tak betul. Orang ni macam ni banyak berlaku dalam masyarakat. Orang suka meremehkan di antara sahabat dia yang lain. Tuan-tuan, sehebat-hebat kita berasa kita ni yang paling hebat. Sebenarnya tuan-tuan, kadang-kadang orang yang kita remeh tu dia lebih hebat. Sebenarnya orang yang meremehkan, orang yang diremehkan oleh sesama Muslim, sebenarnya dia lebih mulia daripada orang meremehkan dia. Tuan-tuan tengok contoh paling mudah. Kita ni kalau senang, kita bercakap dengan orang yang kerja cleaner, Pak duduk mesin rupuk depan rumah kita tu kan, Pak PBT duduk mesin rupuk tu. Kita duduk kawasan lok perumahan, cuba dia mesin rupuk, pra mesin rupuk. Kita kata kat dia, mesin rupuk elok-elok tahu, nanti kena kereta air cala kereta. Tuan mesin rupuk kata apa? Saya mesin elok-elok tau, saya guna mata mesin tu yang bukan tajam untuk tak pergi jauh. Tadi dia kata apa? Kamu mana tahu? Saya tahulah. Hak ni punca-punca orang ni kadang-kadang dia lupa. Walaupun ibadah dia segunung langit, belum tentu Nabi menyukai dia kerana meremehkan orang yang lebih hina pada dia. Banyak berlaku. Tu kadang-kadang tuan-tuan, orang diberi nikmat, dia jangan menganggap itu di antara anugerah Allah paling mulia bagi hidup dia. Kadang-kadang tu ujian tau.
Paling mudah tengok raya lalu kan. Biasa sifat ustaz bukan nak condemn tahu, sebab kita duduk pada situasi macam orang kah pertama kedudukan dia di mana. Contoh duduk di mana? Contoh. Saya duduk di Elmina, Denai Alam. Kita boleh faham tak? Rumah dia memang mahal situ. Cycling memang duduk situ. Ramai orang-orang duduk situ, artis ramai duduk. Kita duduk kawasan tu, kita tahu ramai orang kata hebat. Sebenarnya tak hebat. Kenapa kata tak hebat? Sejauh mana Allah Ta'ala uji dia dengan kekayaan dunia, dia tidak boleh menahan dengan ujian. Sebenarnya dia jadi sombong. Paling mudah tengok Ramadan lalu, walhal syaitan dibelenggu tau. Syaitan dibelenggu. Masih ada orang keluar semayang tarawih. Orang biasalah, kita kadang-kadang manusia ni, kita nak ubah dia payah. Dia parking sila sikit. Tak tahu dia pergi maki hamun kawan tu. Puncanya dia ribuh kereta dia. Bila ribuh kereta dia, calalah sikit. Cala sikit dia turun, dia maki kawan tu. Tak ada apa. Siapa nak ganti kereta saya ni? Bukan puluh ribu, ratus ribu. Gaji awak belum tentu boleh cover cak kereta dia. Tuan-tuan bayangkan kepala akal kita. Ramadan ni semaya terawih keluar, dia boleh pergi maki seorang pakcik tua yang keluar. Biasalah orang tuan. Kita ni kalau tahu kawasan orang ramai, barang kita sayang, jangan bawa. Ataupun paki 5 km jalan kaki. Marah kat rela security masjid. Security tak buat kerja. Apa benda ni tuan-tuan? Hak tu Ustaz selalu sebut, nikmat ni lebih besar kadang-kadang bila mana kita guna kebaikan, pahala besar. Tapi dengan nikmat ni, kalau kita silap guna, kita diheret pada hari kiamat nak cari orang yang pernah kita maki hamu. Kalau dia tak minta maaf, pakcik ni takdir umurnya pendek, merakuk akhirat tahu dia nak cari pakcik ni nak minta maaf. Pakcik kata minta maaf lah dek, pakcik tak sengaja. Aku tak maaf. Mu kena beki kata aku. Betul, masuk cak kurang-kurang 1,300 bukan cak dia. Walaupun bumper sikit 1,000. Memang tahulah pengalaman 1,000 masuk cak. Apa salah sembang tu? Kenapa pakcik tak tengok? Tak apalah pakcik, saya buat sendiri. Klaim mata pakcik, siap. Kalau pakcik tak repair, saya akan cari pakcik sampai lubang cacing. Allah sombongnya. Sombong tuan-tuan. Elok balik raya, dibelah divider, habis total loss. Masa tu baru update, sebenarnya Allah Ta'ala uji saya. Sebelum ni saya pernah maki seorang pakcik tu, hari ni Allah Ta'ala uji, total loss kereta saya. Ini orang yang ada akal nak fikir. Cari pakcik tu sampai lah tak jumpa. Sekarang dia tanya, 10,000 dengan nikmat nyawa ni, mana lebih besar? 10,000 boleh cari nyawa. Cuba bayangkan nikmat Allah Ta'ala bagi, kalau silap guna, kufur. Betul tak? La in syakartum la azidannakum, jikalau kamu syukur aku akan tambah. Wala in kafartum, ini kufur. Orangnya kufur di atas nikmat, kadang-kadang dia membawa satu kelalaian pada Allah. Lepas tu Ustaz sebut, Allah Ta'ala hantar kita orang nak uji kita ni tuan-tuan. Sebenarnya Allah Ta'ala sayang. Tuan-tuan sayang pada dunia, tuan-tuan akan tinggal tau. Tetapi tuan-tuan jaga hubungan sesama manusia, tuan-tuan akan kekal dan jumpa di hari akhirat. Pilihlah mana satu. Jangan layan nafsu, nafsu sayang. Kalau tanya nafsu tidur dengan sembahyang subuh, nafsu kata tidur, betul? Apa nak bangun sembahyang subuh 2 rakaat je, pukul 7 boleh. Kenapa disyariatkan subuh pada 2 rakaat? Ada hikmah tu, Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana ketaatan kita. Kalau 4 rakaat mungkin payah. Syariat 2 pun kadang-kadang orang pandang dengan pandangan yang biasa. Hak tu Nabi SAW ni tidak berapa suka dengan sikap-sikap orang yang sombong. Hak tu kadang-kadang kita jangan tunjuk sangat dan remehkan orang, hatta walaupun kita berjawatan. Dia pernah berlaku kisah ni. Ustaz pengalaman jadi imam, tamat jadi imam 10 tahun lepas. Kita belajar pernah jadi imam. Masa tu boleh dikatakan imam ni
Orang cari tahi-tahi perlu je masa tu. Nak doa selamat, tahlil arwah, kematian. Kita ni dulu bukan nak kata apa dia, kadang-kadang cara kita tu kan, dengan pakai baju, dengan seluar selek, seluar trek. Petang orang mari, saya nak jumpa dengan tuan imam. Kita nak mengaku jadi imam, malu tuan-tuan. Sebab dengan seluar trek, dengan baju t-shirt, pukul 11 pagi. Jumpa mana? Jumpa dekat kawasan perkarangan masjid. Katanya kita imam Zuhur ada lah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tak apalah, saya datang Maghrib. Datang Maghrib. Maghrib, lepas sembahyang Maghrib jumpa. Dia mari terdetik tanya, macam pernah tengok. Kita tanya, tengok bila? Bukan pukul 11 tadi jumpa dengan awak dah ni. Tanya dia, berapa tahun dah duduk sini? Kita duduk dekat 8 tahun dah. Contoh Tuan Haji duduk berapa tahun? Saya nak pecing dekat 18 tahun duduk sini. Allah, 18 tahun tuan-tuan, imam masjid pun tak kenal. Pasal apa dia? Keperluan tak ada. Bila mana ke imam masjid kalau kita tak kenal tuan-tuan alamat dia? Allah, berat benar lah tu. Kerana meremehkan orang ni, atas faktor orang ni diberi ujian nikmat hidup, dia lebih orang lain kurang, remeh orang. Syawal bukan meremehkan orang, untuk mengakrabkan silaturahim. Hak tu sembang kita ni jangan ada sedih orang panggil sekelumit perasaan kita nak condemn orang, jangan. Apa tu nak meremehkan orang. Biarlah hatta orang tu cakap pun benda bagi kita tak ada apa-apa pun, saja dia nak cakap, dengar dulu apa yang dia cakap, itu lebih baik. Yang ketiga, terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mana aku tak suka dan dijauhkan daripada aku pada hari kiamat, golongan ini kata Nabi yang ketiga, wal mutafahiqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang itu bila mana bercakap, dia ni suka tonjolkan diri dia. Kita kata hari ni akak bakul. Saya alhamdulillah projek lalu tak berhenti-henti. Dia cerita projek dia, projek tu, projek ni. Molek. Tapi situasi dia, kalau dia duduk dalam tim group manajemen kontraktor mungkin lah. Tapi kalau dengan orang awam, duk akak baku kita saja tuan, lama sekali orang menyapa. Benar tak? Dia cerita dia, hatta kebaikan kita buat pun kita hanya cerita pada orang. Ramadan lepas saya taja masjid tu 30 hari 30 malam, saya semua tu. Jadi apa nak menonjol? Apa kita nak tonjol sebenar? Okey, katakanlah niat kita nak beri galakkan supaya orang buat. Dia galakkan orang nak buat ni tuan-tuan, dia mesti ada satu sifat ikhlas. Ikhlas bermaksud lahir daripada dalam yang betul. Tapi kalaulah dia ni cakap soal ikhlas, tapi dia bercakap jela-jela, mana kata jumpa hari-hari cakap benda yang sama, dia orang lagu ni tuan-tuan, dia nak dapat pujian manusia. Biasa orang macam ni tuan-tuan, kita nak suruh orang puji, orang kata apa? Hebat entah. Kalau boleh dalam suasana ramai tu, orang nak suruh puji dia hebat, hebat, hebat. Ini orang yang penyakit akak baku sendiri. Kata Nabi, orang yang ketiga golongan macam ni, usah ke dia nak apa dia panggil, nak dapat syafaat aku, nak bau syurga pun kata Nabi tak ada peluang. Pasal Nabi benci sangat orang macam ni. Biasa zaman Nabi jenis orang begini ni orang-orang yang jauh daripada cara Nabi. Siapa dia? Orang munafik. Orang munafik ni tuan-tuan, dia bukan setakat cakap bohong, tapi ciri-ciri dia ni dia kakak baku sendiri. Kalau boleh ni tuan-tuan, apa yang dia buat ni semua betul. Ni tak ada satu kisah menutup tazkirah pada tengah hari. Dia bahaya ni orang macam ni tuan-tuan, sampai satu tahap semua benda dia tahu. Katakanlah rumah kita ni blackout elektrik dah. Dia kata saya boleh buat. Dia minta test pen ke apa dia panggil, test pen hot check current.
Oh, kita kata tespek tak ada, kat rumah kita tak ada lah benda tu. Dia kata sudu ada tak sudu? Sudu garpu kan tajam depan. Sudu ada. Biasa sudu ni kita makan cakwe tia, makan bihun, sudu ni kan garpu. Dia kata garpu pun tak apa ustaz. Contohlah ni ustaz buat contoh. Lalu apa garpu? Tak apa, saya tahulah. Saya tahu buat kerja dia ni sebab saya biasa buat. Dia biasa buat. Dia pergi dekat main sui tu, dia pergi jolok tuan-tuan. Pandai tak pandai dia. Dia jolok tuan-tuan, daripada view satu putus habis biji rumah gelap. Dan sekali kita kata, pasal apa habis mati? Orang wayari dulu ni tak betul. Orang wayari dulu buat tak betul. Sepatutnya dia kena join macam ni. Ini bahaya ni, TMB tak lulus. Orang macam ni tuan-tuan, kita nak pakai ke doa yang ni? Kita pakai belah tahu rumah kita tak pernah, tapi disebabkan petir satu kali, mari petir mati satu fuse. Pelak tak boleh pakai. Dia mari jolok dengan sudu garpu tuan-tuan, habis satu rumah mati. Tiba-tiba dia salahkan orang pada orang elektrika sebelum ni. Tuan-tuan nak pakai orang macam ni? Ini orang yang suka pandai memandai. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, fas'al ahla zikr in kuntum la ta'lam. Tanyalah orang tahu sekiranya kamu tak tahu. Kalau kamu tak tahu, jangan buat-buat tahu. Kerana orang penyakit buat-buat tahu lebih bahaya daripada orang tak tahu. Wallahu a'lam. Cukup sekadar tu pada tengah hari ni. Baik daripada Allah, kurang kelemahan pada diri saya, semua maaf. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.